Coconut shake telur ikan. Bukanlah weh, yang ni mango popping. Dia jual coconut shake lah, tapi menu berpuluh. Yang baru coconut shake strawberry yogurt. Pertama di Malaysia, tak pernah orang buat lagi. Original coconut shake Ipoh di Parit Buntag ni. Yang ni Perak, yang ni Penang. So kedai dia kat sebelah Penang, tapi dia claim, dia kata kedai dia coconut shake Ipoh di Parit Buntag. Aku tak mahu cakap banyak. Aku kata dia aku nak try yang ke semua 5 yang terbaru yang dekat dia. Yang first sekali coconut shake coklat, tapi untuk line up yogurt, kalau strawberry, blueberry dan juga mango, harga 11. Yang paling mahal pun yang ni lah, coconut shake pistachio. Yang ni tak nak yogurt lah, harga 14. Coconut shake blueberry yogurt. Sedap ni. Dah lah base satu coconut shake, topping blueberry, ice cream, topping tu pula yogurt. Besar RM9, kecil RM10, beza RM1. Ni aku tunjuk kampung yang atas ni. Yang ni lah yang dia punya yogurt tu. Tapi ni yang mango, sama macam tadi awal video tunjuk kat abang, yang tu popping mango. Tapi yang ni popping yogurt. Pistachio dia tak nak popping lah. Yang mana pernah kena dia punya caramel, yang pernah kena dia punya boba dulu sebelum ni, hampa main cuba yang ni pula. Pistachio dan juga line up yogurt ni lah the best yang aku pernah rasa setakat ni. Tapi blueberry ni antara yang best aku lah. Yang ni yang biasa memang betul dik RM6 yang biasa ni. Hari Had tak cuti dah, sebelum ni dia cuti hari Had. Lah ni dia buka tu yang hari Puati lah geng. Main support bisnes kita di Parit Buntag ni. Original coconut shake Ipoh. Ciao geng. Ni kira umur hang dia tu, time-time ni sepatutnya kan bercinta. Tapi macam dah pilih untuk nak bisnes coconut shake ni. Ada kata-kata tak? Okey, mana yang belum try boleh Minang, boleh Minang, masuk Minang. Okay lah, siapa yang nak minum coconut shake boleh mat lah kedai kami dekat Jalan Sepadan, Pematang Tok Mahal.